Saya Nurul Ainadi Muhammad Amin, murid tua SABQ Al-Imam Asy-Syafi'i AFT 00. Istimewa hari ini, saya ingin membicarakan sebuah karya yang bukan sekadar dengan aksar tetapi seratan makna dan inspirasi, iaitu novel Laskar Pelangi karya Andra Hirata yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini asal dari dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan versi bahasa yang memudahkan pembaca memahami istilah dan teks budaya Belitung oleh PTS Pink House pada tahun 2024. Karya ini bukan gaya bahasa puitis dan menjiwa, seolah-olah bernas mempertemari liku-liku kehidupan ikan lintang maha darakan mereka. Andra Hirata melukiskan realiti kehidupan dengan begitu khas, ibarat pelangi yang muncul selepas hujan, indah tetapi syaratnya. Novel ini menginspirasi kepada pembaca dan kependidikan yang mengisahkan kumpulan dari kanak-kanak dari kampung di Belitung yang berusaha untuk ilmu serba kehukuman. Salah satu aspek yang menjadikan ini begitu istimewa ialah keupayaan yang mencerminkan dari Malaysia Madani, khususnya dari segi kemampanan, kesejahteraan, daya cipta dan ilmu. Pelajar tetap bersemangat untuk hadir sekolah walaupun keadaan fizikal Muhammadiyah yang sangat, mereka tetap belajar walaupun kekurangan. Buktinya, watak lintang yang sanggup mengayuh basikal sejauh 80 meter sehari demi ilmu. Jiwa hati ini selain konsep Madani yang menekankan pembangunan insan ilmu. Sebegitu juga dengan Maha menggunakan kreativitinya untuk membentuk pakaian rakan karnival. Maha menggunakan kreativitinya dengan memanfaatkan bahan alam semula jadi seperti dedaun untuk mencipta kostum yang akhirnya membawa kemenangan kepada SD Muhammadiyah. Imajinasi Maha membuktikan bahawa kecerdasan bukan sekadar pada akademik tetapi pada bakat dan seni. Selain itu, hubungan antara guru dan murid juga seperti cikgu muslimah bukan sekadar mendidik ilmu tetapi mencipta akhlak dan jiwa murid-muridnya. Ini terdapat dalam konteks Malaysia Madani yang membuktikan bahawa cikgu muslimah adalah ejen perubahan pembentukan masyarakat yang berkemanusiaan. Terdapat pelbagai nilai dan pengajaran yang boleh kita perolehi, antaranya ialah: pertama, nilai kegigihan. Watak lintang membuktikan bahawa kemiskinan bukanlah penghalang untuk kejayaan. Usahanya telah membawa kita kepada di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kedua, perhubungan yang erat antara ahli pasukan Laskar Pelangi menunjukkan bahawa sokongan rakan adalah sumber kekuatan menghadapi cabaran hidup. Ketiga, menghargai pendidikan. Pelajar-pelajar tetap menghargai pendidikan walaupun dalam serba kekurangan. Hal ini mengingatkan kita bahawa pendidikan adalah jambatan masa hadapan yang cerah. Sekian daripada saya, Nurul Ainadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.